Ish, tak siul lah Angah nak buat labu sayur. Angah penat-penat belajar luar negara. Angah nak kerja kat bandar. Koma je lah yang pergi buat labu sayur. Angah! Angah! Acik, halo. Mak nak kau meneruskan legasi labu sayur ayah kamu ni. Alung tak nak, Mak. Tak siul lah Alung. Alung nak hidup mewah lagi. Tolonglah, Long. Alung tak nak, Mak. Tolonglah, Long. Alung tak nak. Mak ni. Pusing lah. Along. 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 Mak, bangun nak. Alung. Mak. Mak, bangun, Mak. Alung minta maaf. Mak. Bangun, Mak. Belum sanggup untuk jauh darimu yang masih selalu ada dalam hati. Ish, tak siul lah aku nak buat labu sayur. Aku penat-penat tau belajar jauh-jauh. Dema suruh aku buat labu sayur. Takkanlah aku nak buat. Yasin wal Qur'anil Hakim. Sadaqallahul Azim. Amin. Aku sebagai anak sulung, aku mesti sambung warisan labu sayur ibu ayah aku. Perbuatan labu sayur bermula dengan proses memasukkan tanah ke dalam mesin. Tanah yang sudah pun diproses akan mengalami proses penapisan yang akan mengayak dan juga ditapis untuk memisahkan sampah sarap dan juga ketul-ketul batu yang ada. Selepas ditapis, peralatan dan juga perkakas akan dicuci untuk digunakan bagi proses seterusnya. Kemudian, tanah yang telah ditapis akan mengalami proses pembentukan di mana tanah akan dimasukkan ke dalam acuan mengikut kepekatan tanah. Proses ini akan berulang berkali-kali sehinggalah ketebalan tanah itu sesuai untuk dibuka bagi proses pengukiran. Acuan yang telah siap akan dibuka dan seterusnya akan disusun dalam kuantiti yang banyak di dalam bekas yang telah disediakan. Lebihan tanah pada labu akan dibuang dan batu sungai digunakan untuk melicingkan permukaan labu. Cat akan digunakan serta pelarit antara peralatan yang digunakan bagi proses pengukiran ini. Teknik scraping, teknik kari ataupun daun pelepah nyor antara teknik yang boleh digunakan bagi proses pengukiran ini. Labu sayur yang telah diukir akan mengalami proses yang terakhir iaitu proses pembakaran. Inilah hasil akhir labu sayur yang akan dipasarkan. Assalamualaikum. Selamat datang. Ate, cik ni nak cari apa? Oh, saya tengah cari cenderahati untuk saya bagi dekat syarikat saya. Oh, kat sini ada banyak lah. Ada labu sayur lah terutamanya. Kalau banyak macam tu, kena jumpa owner kami lah dulu. Oh, marilah saya tunjuklah ya. Mari. Alung. Alung buat apa kat sini? Angah, apa kehenya kamu datang sini? Alung, cuba tengok. Betul ke hidup ni? Angah, dah lama benar kita tak jumpa. Acik, Alung, korang buat apa kat sini? Katanya aku dengan adik je lah yang sambungkan warisan mak dan ayah. Angah tak tidur je. Angah minta maaf. Angah pergi ke bandar sebab nak cari kerja je. Tak
sangka pula korang dah jadi usahawan berjaya. Tak apalah Ngah, benda udah jadi. Kita dah kumpul 3 beradik ni pun dah kira bersyukur lah. Cantik juga ni. Halus kan. Sekarang kau nak jimat kan. Ni aku untuk yang datang beli tu. Ni cantik kan? Premium lah. Orang kata premium. Tak ada warna. Tengok saya. Halus je. Kalau semua nak yang besar-besar ni pun cantik juga. Memang orang selalu beli lah. Macam mana ada berapa ni? 1,000 lah. Korang, sekejap ya. Saya nak pergi jumpa adik-beradik saya. Okey, baik. Silakan. Along, Acik, Angah nak minta maaf. Angah tahu Angah salah atas perbuatan Angah selama ni. Tak apalah, benda dah lepas. Betul. Kita buka buku baru lah Angah. Nak 5,000. Allah. Dua kali lah kan?